ni aku nak share dengan korang. Kalau kereta 4x4 macam kereta saya ni, kereta Fortuner, kalau tayar tu kena paku ke atau nut, ni nak first time try pergi kedai, ikut berapa dia nak pasang cacing tu, atau dia nak buat cara lain, ataupun dia nak cerita macam-macam. Nak cuba try sebab ini rim 18 inci kot. Pun tak tahu, kena check. So tayar besar, nut dia kena macam ni. Nut tu bukan setakat paku. Kalau paku lain, ini nut dia besar punya nut tau. Macam dia guna untuk construction. Tak tahu saya kena macam mana lah, tapi ini memang luck kan. Jadi kalau cepat mungkin repair lagi bagus. Okay, saya nak pergi ke kedai tayar, nak tanya macam mana dia buat. Kalau macam kereta biasa RM10, RM5 dia dah kau tim. Tapi untuk kereta 4x4, saya nak tengok macam mana dia orang layan. Ini first time ni. Ha? Ada tak?